Bila mereka tak sehaluan dengan parti memerintah, semua tak kena. Semua tak kena. Serangan terhadap perjanjian timbal balas Amerika Syarikat Malaysia adalah isu politik, bukan isu kedaulatan negara terhakis. Serangan terhadap perjanjian ni sebenarnya adalah taktik politik untuk mengalihkan perhatian daripada krisis dalaman pembangkang, terutamanya dalam Perikatan Nasional yang sedang bergolak teruk hari ini. Antaranya isu menantu Muhyiddin Yassin lari daripada SPRM ni, tak balik-balik mai. Kita tengok perebutan jawatan Perdana Menteri, siapa nak jadi PM. Baru menang sikit kerusi, kalut dah berebut jawatan Perdana Menteri. Kita tengok semua isu cuba ditutup dengan memfitnah, mengatakan kedaulatan negara terhakis. Sebenar-benarnya perjanjian ni tidak menggugat langsung kedaulatan negara. Perjanjian ni Malaysia masih mempunyai kawalan penuh terhadap dasar perdagangan, pelaburan dan hak bumi putera. Sebaliknya, ia membuktikan kemampuan Malaysia memimpin ASEAN serta mempertahankan kepentingan nasional di peringkat antarabangsa. Jadi nak cakap apa ni? Ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional pun telah diberi taklimat. Telah diberi taklimat penuh dia Tunku Zafrul. Tapi duk tanya lagi. Tu kita kata mereka sedang bermain politik. Bukan mereka sungguh-sungguh nak membela nasihat rakyat. Mereka ni hanya mahu menghasut rakyat bagi rakyat benci pada kerajaan. Kita tengok naratif politik sempit, politik kotak, politik menghasut rakyat. Itulah mereka. Perjanjian timbal balik ni membawa manfaat besar kepada rakyat dan industri utama, termasuk pengecualian 1,711 produk strategik seperti sawit, getah, koko, aeroagasa dan serta mengekalkan kadar tarif ekspor 19% yang memastikan daya saing Malaysia kekal terpelihara. Tak ada siapa pun jual negara. Tak ada siapa pun jual negara. Kalau betul negara ni sudah dijual atau dijajah Amerika Syarikat, tak perlu dalam perjanjian tu nak sebut bahawa semua urusan tetap takluk kepada undang-undang dan peraturan-peraturan Malaysia sendiri. Tak perlu bubuh yang tu. Betul tak? Tapi ada benda tu. Kesimpulannya, kedaulatan negara kekal terpelihara, ekonomi rakyat dipertahankan dan kejayaan Malaysia di pentas ASEAN wajar dibanggakan, bukan dipolitikkan. Satu lagi, Syam jadi kata mana exit clause dalam perjanjian ini. Terdesak sungguh kalau kita tengok. Mereka ni sengaja nak cari isu. Kalau kita tengok dalam perjanjian tu, perkara 7.5 dalam perjanjian tersebut menyebut mana-mana pihak boleh menamatkan perjanjian ini dengan pemberitahuan bertulis. Pendapatan akan berkuat kuasa 180 hari selepas tarikh pemberitahuan. Sudah-sudahlah kita nak jadikan semua isu politik. Sudah-sudahlah kita nak menghasut rakyat. Kita tak nak modal. Kita berpolitik, parti kita tak nak modal. Tetapi kita menghasut rakyat dengan benda yang tidak baik. Berhentilah, wahai Perikatan Nasional.